Siapa nak Papa cerita pasal sajat, komen sajat. Kalau ramai yang komen sajat. Okay, dia ada ramai. Ada komen AST, cerita pasal sajat. Cuba kau educated sikit. Asyik nak cerita pasal Naim Daniel lah, sajat lah. Cuba kau cerita pasal educated sikit lah. Siapa nak korang vote? Nak AST ke nak sajat? Cepat komen. Semua cerita pasal sajat. Okay, kita cerita SST. Okay, AST. Lepas kita cerita pasal AST, kita cerita pasal sajat. Boleh? Boleh tak kita pasal sajat dulu ya? Ramai yang cerita pasal sajat. Spam apa sajat? Kalau ramai nak komen pasal sajat, apa cerita pasal sajat? Komen dulu. Okay, pasal sajat. Sajat ke ST samalah. Okay, kita cerita pasal sajat. Sajat nak pergi umrah katanya je. Dia macam ni lah dik. Nak pergi umrah ke, nak pergi haji ke. Itu hal dia dengan Allah. Kita sebagai seorang hamba Allah ni, tak boleh nak judge. Okey, dan nasihat Papa kalau dia pergi umrah atau haji, tak payahlah upload. Sebab bila dia menguploadkan tu, ada orang yang senang, ada orang yang tak senang. Okey, disebabkan. Terima kasih for the gift. Ya, ada sajat lah. Sajat bagi kita punya tu. Dira. Okey, disebabkan. Sajat ni setahu Papa lah, dia bukan warga Malaysia dah. Setahu Papa lah, dia bukan warga Malaysia dah. Dan bagi pandangan Papa, antara dia dengan Tuhan. Dia nak pakai apa ke, buat apa ke, kita sebagai orang ni mampu menasihati dia. Tetapi yang lebih afdal ya, bagi Papa lah keluarga dia. Kita tak payah nak menghina orang, nak judge orang tu, nak judge orang ni. Sebab bagi Papa, walaupun awak nampak sajak tu happy, kita orang selalu juga berhubung sebenarnya. Dia sedih. Dia nak balik Malaysia. Kalau ada lah dekat sini yang menonton kita hampir 3,000 orang ni, yang boleh dapatkan dia nak balik Malaysia. Dia nak balik Malaysia. Sebab bagi Papa, banyak lagi orang yang buat lagi benda yang tak senonoh. Mungkin dia terlanjur. Dia terlanjur dan dia pun tak nak mengulangi. Dia nak balik Malaysia. Bantulah dia. Dia nangis. Kalau telefon Papa nangis. Nak balik Malaysia. Dia nak rindu Malaysia. Dan daripada dia hanyut di negara orang, kita sebagai rakyat Malaysia ni mungkin boleh mendukung dia ke arah kebaikan. Nampak indah. Hidup ni keras, dik. Hidup ni keras sangat. Papa takut kalau ke sana nanti dia lagi hanyut. Korang pula bila dia buat live, janganlah korang kecam-kecam dia. Dekat negara tu, semua boleh. Kita doakan dia yang baik-baik. Kita tak tahu esok pengakhiran kita macam mana. Kadang-kadang orang yang tengok dekat dunia ni, dia lah paling jahat. Pengakhirannya dia yang paling baik. Kita tak boleh tahu. Kutuk-kutuk orang tu, kutuk orang ni. Tak boleh. Lagi-lagi kat social media. Contohlah orang tu ditangkap. Masuklah disyaki dengan apa. Contoh macam Daniel Denem. Siapa nama dia? Daniel Denem. Siapa nama yang emang-emang tu? Daniel Denem. Siapa nama dia? Alah yang viral tu lah. Naim Daniel. Tu yang viral tu. Papa tak nak judge orang tau. Kadang-kadang benda-benda ni terjadi, kita diperangkap. Sebab tu Papa punya TikTok, Papa punya social media, Papa tak pernah balas. Nak berkenalan ke, nak menggentil ke, nak bercinta ke, Papa tak pernah balas. Papa takut.